untuk buka pintu taat ialah rezeki yang halal, suapan yang halal, makanan yang halal. Kalau tak ada makanan halal, tuan-tuan, doa tidak diangkat. Maka pintu ketaatan tak boleh dibuka. Sebab itu kita lihat orang yang terlibat dengan rezeki haram, satu benda yang tuan-tuan nampak kesan pada dirinya, payah nak buat baik. Nak ajak semayang pun payah. Jom semayang, pergi dulu, dia aku semayang. Kadang-kadang terfikir macam mana nak ajak dia semayang. Walau mudah untuk kita ajak umur 4 tahun, 5 tahun. Bukan kadang-kadang kita solat, anak kita umur 2 tahun pergi semayang, Allah Akbar. Tiba ni umur 60 tak nak semayang. Yang jadi berat tu kenapa? Rezeki yang haram. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau kita ajak orang yang taat, saya percaya dan saya yakin tuan-tuan ada kawan-kawan macam ni. Ada pengalaman orang-orang yang saya katakan sudah umur tua, ajak semayang tak nak, ajak pergi umrah haji tak nak. Apa yang membebankannya? Kadang-kadang tubuhnya tah. Jom semayang, pergi dulu, aku nak angkat besi lagi ni. Angkat besi 100 kilo, 200 kilo, tapi tidak untuk solat. Kenapa? Yang memberatkannya ialah rezeki yang haram. Semua kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, maka tidak ada kebaikan dalam hidup. Sebab itu orang macam ni, yang pertama bila dia bertaubat, dia kena selesaikan rezeki dia dulu, pekerjaan dia dulu. Mana kalau nak taubat, kalau dia buat kerja haram secara zat dan haram secara sebab, dia kena tanggalkan. Haram secara zat macam kerja jual arak. Haram secara sebab, kerja tu bagus tapi ada rasuah, buang rasuah tu. Kerja tak payah berhenti. Dia kerja pejabat, kerani tanah, sekian-sekian, tapi terlibat dengan rasuah, dia tak payah berhenti kerja tu, berhenti rasuah tu. Ada orang kerja driver lori arak, maka itu haram zat, dia kena berhenti driver tu. Sebab asas pekerjaannya itu haram. Ada orang yang kerjanya tak haram tapi cara dia kontraktor, tak payah berhenti kontraktor, tapi berhenti cara yang haram seperti beri riswah. Kalau dia kata, Ustaz, bisnes ni macam tak boleh melainkan dengan rasuah, melainkan, ya saya pun berhenti. Dia katakan, kalau kamu berhenti terus, akibatnya jauh lebih besar kepada kehidupan kamu. Jalan macam biasa, takkan otak kamu sebodoh macam tu. Bila nampak jalan ni tertutup, seperti tak nampak jalan lain. Kita umpama naik kereta, tuan-tuan, pekerjaan tu macam kereta. Kalau tuan-tuan berhenti kerja, maknanya tuan turun dari kereta jalan kaki, lagi penat, jauh lagi. Teruskan jalan kereta, cuma jalan ni jangan lalu, pusing jalan lain. Tak nampak, tanya orang lain. Malu bertanya, sesat jalan, tanya. Fasalu ahla dzikr, tanya ada kontraktor yang jujur, yang tak main rasuah, tanya mereka. Saya tak jumpa sebab kamu kawan jahat belakang, memang tak jumpa. Tanya orang-orang lain. Sebab kalau kita tanya kelompok kita, memang tak boleh lama, mesti rasuah. Sebab ada kelompok jahat, dia nampak jalan tu, tak keluar sehingga tuan-tuan jumpa kelompok-kelompok yang baik. Sebab masalah cara dia berkait dengan siapa kawan kita. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa kawan baik-baik, rupanya jalan halal ni terbentang luas. Kita yang main lorong tikus ni baru tahu jalan tu kecil je, yang haram kecil. Lorong tikus adalah menyorok sana, menyorok sini. Ini jalan halal yang Allah Ta'ala buat, ni highway besar. Kita tertutup sebab masalah kawan kita. Kawan kita beri cadangan sama juga, memang tak boleh, kita kena buat juga. Ini kan darurat, Ustaz kan ajar darurat. Dia guna darurat. Dia cuba membersihkan hartanya dengan memberi sedekah, walau Allah Ta'ala tak terima. Dia mesti keluar terus. Kita katakan, awak tak boleh berhenti kerja. Macam saya ibaratkan pekerjaan ini macam tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan tak boleh turun dari kereta, teruskan. Tapi pilihlah jalan yang lain, cari jalan lain. Atau tak jumpa, rehat dalam kereta, buka aircon, buka nasyid, buka Quran, rehat dalam tu. Kalau tuan-tuan turun, lagi panas di luar, lagi sukar. Sebab tu ada orang bila mana nak taubat, dia berhenti kerja, maka suka hidup dia, jadi pengemis pula.
Man dulu kau masa buat maksiat dulu, aku nampak haibah, gah. Kan bila kamu nak jadi orang baik, nampak hina teruk. Inilah jalan kaki. Nampak hina, merempat minta duit dengan orang, ada duit tak? Kalau orang kata kenapa main minta dulu, tak pernah minta. Dulu yang haram, aku nak minta yang halal. Tak, dia tetap buat benda yang juga tidak dianjurkan oleh syariat. Maka cara macam tu fitnah besar, sehingga ramai orang tertentu tidak mau ingin bertaubat, takut bila taubat dia pengemis. Buat apa? Sebab itu kita katakan awak kena fikir jalan. Awak rehat sekejap, tenang sekejap. Mungkin ada caranya. Tanya orang berilmu, pasti kita jumpa jalannya. Dia kadang-kadang teknikal je. Kadang-kadang yang kita buat haram tu lebih bersifat teknikal. Kita ubah hukum, okey. Ubah hukum, jadi okey. Berkait dengan pinjaman riba, hanya teknikal. Umpama ayam memang mati belaka, teknikal. Sembelih ke tak, itu teknikal dia. Awak sembelih okey. Yang sekarang masalahnya tak sembelih, mati juga. Atau yang menyembelihnya orang kafir, awak pergi sembelih sebagai orang Islam, maka halal. Itu kan teknikal. Di banyak pengharaman saya katakan lebih bersifat teknikal. Lalu kita dengan ilmu kita dapat fit benda tu, kita dapat baiki masalah tersebut.